gila yang skeptikal. Betul ke modal 500 boleh jadi? Ni saya nak tanya balik. Berapa ramai kat sini yang buat bisnes, waktu duit tengah banyak, duit tengah ada 100,000, tak jadi-jadi. Time tu kerja nak membazir. Tapi bila duit tinggal 500, elok pula beranakkan 500 tu. Ada tak kat sini? Cuba komen jap kat bawah. Sebab ramai yang tak percaya. Mana boleh RM500? RM500? Nanti bila awak dah melingkup ni kepala bawah longkang kan, dah kena hutang along, time tu tak ada duit, elok pula buat bisnes tanpa duit. Saya boleh kata kadang-kadang bisnes memang tak payah guna duit pun. Yang perlu adalah experience, skill dan juga effort lah. Kalau awak letak 3 benda ni, awak boleh buat macam-macam benda yang awak tak terfikir. Elok pula jumpa jalan buat bisnes tanpa modal. Nak kata tanpa modal pun tak boleh jugalah. Mesti ada modal. That's why saya letak RM500. Siapa kat sini yang buat modal bisnes RM500 dan jadi, yang sebelum ni mahal-mahal tak jadi, komen jap. Hadirkan diri korang jap. Nak belajar? Tekan link bio. Zas.